Tanggal 31 Ogos 1966, lahirnya insan bernama Isham Sharudin. Di mata semua orang, beliau adalah seorang wakil rakyat yang berjiwa besar, seorang yang sentiasa turun padang mendengar suara hati rakyat. Namun, di mata seorang ibu, beliau adalah anak yang tak pernah lupakan asal-usulnya, tak pernah melupakan kebaikan. Dilahirkan dalam kesusahan, beliau tahu apa rasanya hidup susah. Itulah yang membuatkan beliau sentiasa ingin menolong, memberi kepada mereka yang memerlukan tanpa memilih siapa. Masjid, surau dan setiap penjuru kampung menjadi saksi kepada kebaikannya. Bukan sekadar memberikan bantuan, beliau benar-benar mendengar, memahami kesusahan orang. Tiada yang lebih mengagumkan daripada melihat anak yang dibesarkan dalam kesusahan akhirnya memberi kembali kepada masyarakat. Namun, di sebalik segala jasa dan pengorbanannya, ada seorang ibu yang kini merindui anaknya. Rindu pada senyumannya, rindu pada kehadirannya yang sentiasa memberi ketenangan. Beliau bukan hanya seorang wakil rakyat yang dihormati, tapi juga anak yang penuh kasih sayang. Walaupun beliau tiada lagi bersama kita, setiap langkah yang beliau ambil, setiap perubahan yang dibawa, terus dikenang oleh mereka yang pernah merasai bantuan dan kasih sayang. Aziz minat main bola ke? Minat. Kalau Isyam masih ada lagi, mak rindu dekat Isyam.